Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan lagi nikmat dan inayah untuk kita bersama-sama lagi dalam program Guru dan Pendidikan. Dan ini tahun baru ni Siti kita maknanya kita setahun nak pergi ni dalam Guru dan Pendidikan. Dan seperti mana yang Siti sebut tadi, insya-Allah kita akan selang-selikan dengan jemputan-jemputan luar sebagaimana biasa. Dan insya-Allah pada tahun ini kita susun lebih baik lagi lah. Kita akan pastikan tajuk-tajuk dan juga jemputan-jemputan kita itu akan dapat memberikan perbincangan-perbincangan yang lebih bermanfaat kepada para pendengar, khususnya yang terlibat dengan pendidikan lah. Tapi saya selalu ingatkan bahawa pendidikan ini dia bukan sekadar guru di sekolah saja. Ibu bapa di rumah juga terlibat dengan pendidikan. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, sama sahabat pun sebenarnya termasuk dalam proses pendidikan juga. DJ dan pendengar pun sebenarnya dalam proses pendidikan juga. Kadang-kadang DJ belajar daripada pendengar, kadang-kadang pendengar belajar daripada DJ dan daripada jemputan-jemputan yang kita panggil. Jadi semua itu sebenarnya satu proses pendidikan yang berterusan sebenarnya. Tetapi sesiapa yang terlibat dengan pendidikan lebih formal di sekolah itu sudah pastilah tugasannya itu lebih berat lagi, kerana mereka secara khusus terlibat dalam proses mendidik masyarakat kita, terutama sekali generasi muda kita. Dan hari ini kita nak berbicara, Siti, tentang berkaitan dengan niat dalam pendidikan, dalam ilmu dan pendidikan, niat dan matlamat. Kenapa? Kerana saya kira dalam Islam ini satu keistimewaan, bagi saya keistimewaan lah, dan kehebatan agama Islam ini ialah kita melihat hakikat sesuatu itu bukan daripada sudut luaran sahaja. Sesuatu itu harus dilihat juga dari sudut dalaman. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan manusia. Sebab manusia ini dia bukan sekadar makhluk luaran saja. Dia bukan sekadar makhluk jasmaniah saja. Dia bukan sekadar makhluk material sahaja, tetapi Tuhan juga menjadikan dan menciptakan manusia itu mempunyai satu lagi unsur yang cukup penting, iaitu unsur dalaman, ataupun kita panggil unsur rohaniah. Dan justru itu dalam konteks manusia ini, di samping kita setiap hari beramal, melakukan sesuatu, beraktiviti, kita juga di masa yang sama dipandu oleh sesuatu yang lebih dalam lagi. Maknanya kita berbuat apa-apa pun setiap hari, sebenarnya amalan kita itu dipandu oleh sesuatu yang bersifat dalaman. Dan itulah yang kita nak kaitkan dengan niat ini. Maksudnya dalam Islam, bila kita melakukan sesuatu itu, kita hanya tidak melihat kepada luaran, juga kita tidak melihat kepada result dia, apa orang kata, dia punya hasil sahaja. Tetapi kita juga melihat dari segi apa yang memulakan hasil itu. Apakah dia yang menyebabkan hasil itu? Sebab ada ketika, Siti, benda yang mungkin hasilnya itu nampak baik, tetapi niatnya mungkin tak baik. Dalam Islam yang itu dia tak kira tu. Ataupun dia terbatal disebabkan oleh niat yang tidak baik. Lepas itu saya teringat satu hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa lebih kurang dia punya matan dia, kam min amalin yutasawwar bisurati a'mali dunya walakin yasiru bi'amalil akhirah bihusnin niyah, wa kam min amalin yutasawwaru bisurati a'malil akhirah yasiru bi'amalid dunya bisu'in niyah, atau kama qala Rasulullah. Maksud dia, banyak sekali amalan-amalan hamba Allah ini yang nampak macam amalan dunia, amalan yang tidaklah nampak keagamaan sangat, tetapi disebabkan oleh niatnya baik, maka ia menjadi amalan akhirat, amalan yang baik. Sebaliknya begitu juga, ramai
orang yang beramal melakukan sesuatu nampak macam amalannya amalan baik. Macam amalan baik, macam amalan akhirat ada dalam hadis itu. Tetapi dia jadi amalan dunia. Dunia ni dalam konteks yang tidak baiklah, yang lara macam tu sahaja, duniawi sahaja, disebabkan oleh keburukan niat dia. Contoh apa? Contohnya mungkin dia tolong orang kan, dia tolong bersedekah banyak, tapi niatnya mungkin nak menunjuk ataupun nak dapat perhatian, ataupun nak bertanding dalam mana-mana pertandingan ke kan, apa-apa pertandingan sajalah kan, ataupun dia pergi ke masjid dengan pakaian yang cantik, serban yang besar, jubah yang labuh kerana nak menunjuk-nunjuk pada orang, nak menunjuk mungkin dia alim ataupun dia banyak beribadah. Tetapi bila niatnya tidak betul itu, nampak luaran, zahir, hasil itu seolah-olah hasil yang baik, tetapi di sisi Allah SWT dia tidak ada nilai yang baik. Sebaliknya begitu juga. Kalau orang yang bukanlah maksudnya dia pergi minum arak ke niat baik itu bukan. Tapi katakanlah kalau dia buat perkara biasa saja. Katakanlah dia bawa kenderaan, bawa kenderaan biasalah kan, setiap hari orang bawa kenderaan. Sampai jam-jam KL ni kan orang bawa kenderaan. Tetapi nampak biasa saja, tapi mungkin niatnya itu dia nak pergi bekerja dengan niat supaya dia dapat rezeki dan dapat memberi makan anak dan isteri, supaya mereka itu boleh menjadi hamba Allah yang soleh, beribadah dan lain-lain lagi. Maka di situ walaupun nampak biasa aja, bawa kereta macam orang lain, tetapi niat itulah yang membezakan orang bawa kereta A dengan orang bawa kereta B. Sebab yang seorang lagi bawa kereta mungkin dia nak pergi main judi ke dekat mana-mana ni kan, naik kereta juga nampak sebelah-sebelah je. Tapi sebelah itu, tetapi persoalan niat ini Siti, dia persoalan yang Tuhan lihat. Manusia kadang-kadang tak nampak. Kan, saya dengan Siti ni pun tak tahu niat masing-masing ni kan. Tapi kita harap niat kita semua baik. Kita memang berusaha, berazam untuk melakukan setiap hari benda yang baik. Tetapi niat yang sebenar itu nantinya Allah SWT lah yang akan mengetahuinya secara hakikat. Sebab itu Rasulullah juga menyebut nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ni berhukum dengan hukum secara zahir sahaja, tetapi Allah lah yang nantinya menguasai, Allah lah yang nantinya akan menentukan benda-benda yang bersifat sarair, bersifat rahsia, yang bersifat dalaman, yang orang manusia biasa tidak nampak. Sebab itulah saya rasa, bukan saya rasa je, saya yakin, apabila Islam menekankan persoalan niat ini, ada sebabnya, ada hikmah di sebaliknya. Kerana niat ini, satunya dia tidak dapat dilihat dengan mudah, tidak dapat dibaca dengan mudah oleh manusia. Oleh kerana itu, ia merupakan satu our secret dealing with God. Kita punya urusan yang bersifat rahsia dengan Tuhan. Hanya Tuhan sahaja yang benar-benar mengetahui apakah niat kita. Dan sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita sekali lagi dalam satu hadis yang selalu kita dengar, iaitu innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu, semua amalan itu adalah berasaskan kepada niat. Betul. Kerana apa? Kerana walaupun macam kita sebut tadi, seseorang itu melakukan sesuatu itu nampak sama aja. 10 orang buat benda yang sama, tapi 10 orang tu kalau niatnya berbeza, hasilnya nanti di sisi Allah, pada pandangan Allah berbeza. Pada pandangan manusia mungkin sama. Semua lulus periksa baik aja dalam konteks ni, dalam konteks pendidikan ni. Semua lulus periksa A plus, flying colour semua. Tapi seorang niat nak menunjuk-nunjuk, seorang niat nak beli kereta besar, seorang lagi niat ikhlas, kerana nak belajar kerana Allah SWT. Jadi yang niat-niat itulah nantinya yang akan dinilai, yang akan dihukum oleh Allah SWT. Sementara kita manusia ni, kita hanya mampu menghukum seorang itu berdasarkan yang zahir, yang zahir sahaja, yang zahir sahaja. Jadi hadis itu, sebab itu hadis tu Siti, dibicarakan oleh ramai ulama, ulama-ulama hadis. Dan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya itu meletakkannya dalam yang pertama sekali, dalam 40 Arba'un An-Nawawi itu diletakkan di hadis yang pertama. Kerana itu begitu penting sekali. Dan sebab itu juga dalam ibadat-ibadat kita, kita belajar semayang,
rukun yang awal itu ialah niat. Kan? Maknanya kalau semayang tak ada niat tak sah semayang. Betul. Kena ada niat. Cuma perbahasan ulama, khilaf ulama tu antara niat tu kena sebut ke tak perlu sebut. Ada ulama yang kata kena sebut. Ada qasadnya, ada ta'aradnya, ada ta'yinnya, itu semua perbahasan ilmu fiqh. Tetapi niat itu adalah satu benda yang wajib. Kerana apa? Kerana niat itu nanti dia akan memandu kita. Niat itu akan memandu kita. Niat itulah yang akan menentukan keberkatan amalan kita. Kan? Keberkatan amalan kita. Sebab luaran mungkin biasa aja. Tapi masalah barakah ini Siti dia masalah yang kadang-kadang sama juga. Manusia tak boleh nak nilai. Manusia nampak okey aja. Tapi di sisi Allah tak ada keberkatan. Di sisi Allah tidak ada kemuliaan. Berkat ni maksudnya sesuatu yang memberikan kemuliaan dan kebaikan yang banyak walaupun bendanya sedikit. Dan sesuatu yang memberikan nikmat kepada seorang walaupun bendanya sedikit. Sebab itu rezeki yang sedikit kalau berkat insya-Allah dia cukup untuk yang ramai. Kata Rasulullah SAW, contoh berkat ni 2 cukup untuk 4, 4 cukup untuk 8, 1 cukup untuk 2. Macam tu lebih kurang. Kalau makanan itu kita bawa untuk seorang je, tapi sebab dia berkat 2 orang boleh makan, kadang 3 orang boleh makan. Tapi kalau tak berkat, bawalah 1 kuali pun Siti tak cukup-cukup makannya kan. Okey, Miss Salmi, kita dah niat dengan baik ni doktor, tapi nak capai matlamat tu banyak sangat ujian dan halangannya. Jadi macam mana nak memantapkan diri kita agar dapat sampaikan dengan baik? Sebab itu selepas niat itu dia kenalah disusuli dengan kesungguhan. Kan? Kata Al-Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah ada niat yang baik, maka janganlah kita sekadar niat aja kan. Sekadar niat aja tak buat. Tapi naturally sepatutnya seseorang yang dah berniat dengan betul dan ikhlas, sudah pasti dia akan menghasilkan keazaman. Dia sudah pasti akan menghasilkan kesungguhan. Dia dah pasti akan cuba untuk melaksanakan niatnya. Sebab itu menarik Siti saya cuba cek hadis-hadis dalam As-Suyuti misalnya. Ada satu kitab usul fiqhnya itu, Al-Ashbah wal Nazair, itu menceritakan tentang satu kaedah fiqh yang dibina oleh para ulama kita yang dipanggil al-umur bi maqasidiha. Dalam fiqh, dalam kita nak buat hukum ni Siti bukan boleh main-main macam tu je. Sebab itu kena orang yang ahli. Antara caranya ialah dia kena ada kaedah-kaedah. Dan antara kaedah yang dibina oleh ulama-ulama usul fiqh ialah satu kaedah yang diambil daripada hadis tadilah, innamal a'malu binniyat itu. Setiap amalan dengan niat. Maka para ulama usul fiqh membina satu kaedah dipanggil al-umur bi maqasidiha. Sama juga lebih kurang maknanya, setiap perkara itu haruslah berdasarkan kepada maqasidnya, berdasarkan kepada matlamatnya dan niatnya. Justru itu kalaulah niat kita itu sudah betul-betul elok, baik dalam hati kita, secara fitrahnya dia mesti menghasilkan satu kesungguhan dan azam. Sebab itu yang menarik, saya tu jumpa satu hadis lagi Siti dia kata hatta niyatul mu'min khairun min amalihi. Yang ni orang dengar mungkin agak pelik sikit. Hadis mengatakan niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Jadi kalau orang silap faham, dia kata kalau macam tu kita niat aja lah. Tak payah buat lah. Niat semayang tak payah semayang. Tapi saya membaca huraian hadis ini, maksudnya ialah kenapa niat itu lebih baik daripada amalan? Kerana niat itu sudah pasti membawa kepada amalan. Tapi kalau amalan sahaja tanpa niat, itu yang tadi tu yang membawa kepada perkara-perkara yang mungkin tidak diberkati dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dari segi kekuatan itu, menurut hadis ini, niat itu dia punya kekuatan yang amat tinggi. Sebab orang yang punya niat yang baik secara fitrahnya akan menghasilkan keazaman, akan menghasilkan kesungguhan, dan akhirnya menghasilkan amalan yang baik. Jadi itu cantiknya Islam. Kerana Islam ni dia jaga dua-dua. Dia jaga yang awal dan dia jaga yang akhir. Setengah orang dia jaga yang akhir je Siti dia nak tengok result saja. Dia kata engkau buatlah cara macam mana pun yang aku nak, engkau mesti bagi aku RM100 hari ni. By hook or by crook, dia kata kan. Kau pergi curi ke, pergi itu dan pergi ni. Nampak tak? Dia tak jaga dari segi niatnya, dia tak jaga dari segi caranya. Islam dia jaga daripada awal sampai habis. Sebab itu kalau sembahyang tu, daripada niat tu, daripada nak berdiri tu sampailah nanti bagi salam, semuanya tu diteliti
dan harus menepati oleh seseorang yang nak membuat ibadat itu. Okey, kita pun manggil Dr. Farid di talian. Cik Rizal dari Shah Alam, silakan. Bercakap berkaitan dengan pendidikan, saya mohon pencerahan dan pandangan daripada doktor berkaitan dapatan baru-baru ini bahawa dalam PISA 2013 penilaian international student yang mana telah reveal bahawa kedudukan pendidikan di Malaysia ni telah terjejas teruk, yang mana kita ke belakang daripada negara Vietnam. Mohon pencerahannya daripada doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Soalannya agak khusus lah ni, dan dia mungkin sedikit jauh sikit daripada tajuk kita. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia bertanya tentang PISA. PISA ni adalah satu kaedah dia antarabangsa untuk menilai cara berfikir dalam pendidikan, berfikir aras tinggi dalam pendidikan di seluruh dunia lah. Dan Malaysia bila masuk dalam penilaian itu rendah sikit lah. Jadi apa yang kita dapat kesimpulan daripada penilaian PISA itu ialah tahap berfikir di kalangan pelajar-pelajar kita ni agak rendah, berfikir aras tinggi. Tapi benda ni masih perbahasan di situ masih dibahaskan oleh para ahli akademik dan juga yang terlibat dengan bidang pendidikan ni. Yang kita maksudkan dengan berfikir aras tinggi itu apa? Kan orang barat mungkin dia ada dia punya cara menilai sendiri. Aras tinggi itu mungkin dimaksudkan dengan yang tahap logiknya, tahap rasionalitinya. Tetapi satu benda yang kita boleh ambil pengajaran ialah sistem pendidikan kita ni harus bersifat berfikir juga, situ bukan sekadar menghafal. Dulu mungkin kita punya sistem disebabkan kita terlalu exam oriented. Akhir-akhir itu exam aja kan. Mungkin kita nak tengok hasil juga ni kan. Hasil saja. Maka kita banyak tekankan exam, peperiksaan, maka pelajar-pelajar cenderung untuk akhirnya nak periksa barulah dia hafal. Mak ayah pun sama kan, nak periksa barulah okey ambil buku mari hafal depan mak kan. Mak cek 1, 2, 3 hafal ataupun nak periksa barulah pergi hantar tuition supaya boleh ingat. Tapi proses berterusan itu tak berlaku. Tapi dalam sistem kita yang baru ini ada usaha untuk mengubah ke arah lebih banyak perbincangan, lebih banyak berfikir, lebih banyak case study, lebih banyak field study, pergi keluar, pergi temu ramah orang. Dia dah jadi macam universiti lah Siti kena pergi cari makcik jual keropok tu, interview dia, makcik hari ni berapa jual keropok, dia tulis. Itu dia ada dia punya file dia tu, dia kena report, nanti dia kena present dalam kelas. Jadi paling kurang pelajar-pelajar ini dia bukan sekadar hafal saja, tapi dia kena bekerja dan juga berfikir, menganalisa. Jadi jawapan saya kepada Encik Rizal ni, mungkin kita terlepas pandang aspek pemikiran ini. Kerana Islam sendiri pun menekankan tentang berfikir. Banyak ayat Quran suruh kita berfikir, tengok langit, tengok bumi dan berfikir. Tapi fikir itu haruslah dipandu supaya akhirnya membawa kesimpulan-kesimpulan yang baik. Kesimpulan kepada Tuhan, kesimpulan kepada di luar alam ini, apa yang ada di luar alam ini, siapa yang menjadikan alam ini. Itu sepatutnya kesimpulan-kesimpulan daripada pemikiran kita, dan pemikiran itu juga harus membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Okey, soalan yang saya nak tanya ni ada kaitan juga dengan soalan pelanggan kita. Soalannya Dr. Farid, bagaimana Islam nak mengajar kita dalam membentukkan niat? Nur Arif pun tanya benda yang sama. Bagaimana kita ingin belajar tu untuk ilmu atau apa juga yang kita buat hanya kerana Allah. Contoh kadang-kadang kita berniaga tu untuk kaya semata. Nak betulkan niat tu macam mana? Okey, saya rasa, bukan saya rasa, saya yakin. Tak boleh kita sebut rasa-rasa ni. Apa yang kita yakin kita cakap. Berdasarkan apa yang kita belajar dalam Islam, niat ni dia tak boleh macam tu je Siti dia kena ada ilmu. Sebab itu dia akhirnya saya nak kaitkan niat ini pun dia mesti bermula dengan ilmu. Maksudnya apa yang kita niatkan itu tak semestinya baik. Kan bila kita tekan tadi kena ada niat, jadi semua je nak berjalan je aku nak niat dulu kan. Saja aku berjalan hari ni kan kerana Allah Taala. Dan semua benda kita rasa kita perlukan niat. Memang betul. Malah sebenarnya niat ni amalan hati. Tak perlu kita sebut pun sebenarnya kita dah berniat. Dan yang kita lakukan itu sebenarnya berdasarkan niat kita. Jadi penekanan kita bukanlah sangat kena niat tu Siti tetapi niat yang betul. Tetapi niat yang betul tak akan berlaku kalau dia tak ada ilmu.
Kan? Macam mana orang nak berniat untuk berbuat baik kepada orang kalau dia sendiri tak tahu nilai-nilai yang baik. Dia sendiri tidak diajar oleh agama dia agama mengajar tapi dia tak belajar lah. Dia tidak pergi belajar tentang nilai-nilai yang baik. Dia tidak belajar bagaimana untuk benar-benar menghambakan diri tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu-ilmu itu tidak ada, Siti, macam mana dia nak niat buat benda yang baik? Jadi oleh kerana itu, sebelum kita bercakap tentang niat ni, kita kena cakap tentang ilmu dulu. Orang yang punya ilmu yang baik, insya-Allah dia akan berazam, dia akan berniat dan berazam untuk melakukan benda yang baik. Dari situ datanglah niat yang baik. Dan kalau boleh, ilmu itu biar ilmu yang mantap. Kenapa, Siti? Sebab kalau ilmu tu tak mantap, dia niat aja, tapi sebab dia tak faham apakah benda yang dia bakal lakukan dengan niatnya itu, maka dia punya hasil perbuatannya tak baik juga. Contoh, kalau dia niat nak semayang, tapi dia sendiri tak faham falsafah semayang itu apa, dia sendiri tak tahu semayang aku ni akhirnya boleh bagi aku apa, kan? Sedangkan Quran kata aqimis salah li zikri, dirikan semayang supaya engkau dapat mengingat aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah kita daripada solat fahsya' dan munkar. Itu semua matlamat maqasid tadi yang kita sebut maqasid tadi, semayang. Dan itu hanya diketahui oleh seorang Islam kalau dia belajar. Dia belajar apa itu semayang, dia belajar kenapa kita perlu semayang, dia belajar semayang itu bermatlamatkan apa. Barulah kalau dia nak semayang itu dia berniatnya itu akan membawa kepada keazaman. Sebab itu saya nasihatkan, kalau kita nak, orang kata, susulan daripada niat itu baik, melakukannya dengan baik apa yang kita niatkan itu, ilmu itu harus dimantapkan, insya-Allah. Dia akan membawa kepada amalan dan niat yang baik. Betul ilmu, betul lah niat. Betul lah niat, insya-Allah. Uruslah niat kita. Okey, pemanggil berikutnya, Doktor. Kita ada Cik Samsul dari Ipoh, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin berkongsi pendapat lah berkaitan dengan niat dan juga ilmu yang terutama untuk dalam situasi di Malaysia ni. Saya dapati kita ni lebih berorientasikan kepada untuk mencari mendapatkan result. Tidak membudayakan niat tu. Maknanya kalau kita niat untuk mencari ilmu, kita bukan menjiwakan diri kita untuk mendapatkan ilmu, tapi dengan sebab tujuan lain. Ini sebab saya berdasarkan kepada apa yang saya lihat di Malaysia ni, kita banyak macam-macam infrastruktur dan sebagainya untuk membolehkan ilmu tu kita dapat, tetapi dari segi budaya membaca dia amat kurang, dan juga dari segi teknologi yang dihasilkan oleh orang Malaysia sendiri sangat kurang berbandingkan dengan negara contoh di Korea ataupun di negara China ataupun di mana-mana negara Asia lain yang semakin hebat berkembang. Jadi mungkin doktor boleh huraikan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Syamsul. Bagus juga tu. Dia ada istilah dia membudayakan niat. Orang selalu budaya benda lain kan. Ini membudayakan niat. Tapi saya nak tambah sikit lah, jangan membudayakan niat saja, membudayakan niat yang baik, niat yang betul. Tapi dia kena adalah tadi ilmu tadi, Siti, maknanya dia kena jalan sekali. Kalau kita nak supaya budaya niat yang baik ini ada dalam masyarakat kita, budaya ilmu tu kena ada juga. Dan budaya ilmu tu lah nantinya akan menghasilkan niat-niat yang baik. Dan budaya berfikir juga, Siti, sebab saya rasa kelemahan antara masyarakat kita ni ialah kerana kita selalu tidak berjaya dan tidak membudayakan menjawab persoalan kenapa. Kenapa, kan? Sebab itu di Jepun ke di Korea ke, sebab dia tahu kenapa dia buat benda tu. Kenapa kena bersih. Walaupun niat dia punya kenapa tu mungkin tak sama dengan kita punya kenapa. Kita punya Islam bersih itu sebagai beriman. Tapi dia orang mungkin bersih itu sekadar dari segi yang pragmatik. Maknanya bersih itu akan menyebabkan hidup kita lebih baik di dunia ini. Tapi kita orang Islam sepatutnya lebih baik lah. Sebab kita yang tu pun kita setuju juga. Bersih itu untuk supaya kita sihat apa semua. Plus bersih itu sebagian pada iman. Maknanya dua benda yang membolehkan kita ni menjadi orang yang pembersih. Jadi niat kita sudah pasti baik dalam konteks kebersihan, tetapi kenapa kita seperti yang disebut oleh Encik Syamsul tadi, dengan kita tak cukup baik dalam hal-hal itu, mungkin kerana satu masalah ilmu tadi, yang keduanya masalah kita tidak ada berfikir itu dalam konteks kenapa itu tidak dijawab.
Baik Doktor, saya selalu juga kadang boleh tengok dokumentari di TV kalau kita lihat hatta di sekolah rendah sekalipun, contohlah di barat, bukanlah kata yang barat tu bagus, tapi ada benda dia orang bagus Doktor Okey, hatta di sekolah rendah pun memang di peringkat dasar pun murid dah diajar tak puas hati apa-apa, tanya, bincang walaupun satu isu, biar panjang melerik, janji semua puas hati dengan satu isu tu, berbanding kita yang banyak menganggap, menyalin dan menghafal, lepas tu exam. Mungkin bagaimana kita nak memudayakan cara fikir, sebab berfikir tu dah mengembangkan pengetahuan. Betul. Saya rasa itu sepatutnya menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan Islam. Berfikir kan. Dari segi adab bertanya tu kita boleh bincang Siti tapi jangan tak bertanya. Itu masalahnya, sebab kadang-kadang orang bagi alasan, dia kata jangan banyak tanya, nanti banyak kekeliruan kan. Orang yang banyak tanya ni menggambarkan dia banyak keliru. Jadi lala tak tanya pelajar tu, tak tanya lagi keliru dan lagi tak tahu. Sebab itu bertanya, tetapi nak bertanya tu sendiri Siti itu dia perlukan satu kesungguhan dalam jiwa untuk mengetahui kenapa tu. Persoalan kenapa ni. Dan bagi saya, ibu bapa kena main peranan juga. Ibu bapa kadang-kadang dia, kalau anak-anak banyak tanya ni, dia mulalah dia kata engkau nanti apa banyak cakap kan. Kena nanti banyak menjawab, itu mungkin boleh bincang kan. Boleh, kalau menjawab itu pun mungkin anak-anak itu nak clarification juga, dia nakkan penjelasan. Tetapi ruang supaya ilmu itu berkembang, budaya ilmu itu berkembang. Sebab budaya ilmu Siti salah satu ciri perkembangan budaya ilmu, seperti yang banyak dihuraikan oleh Profesor Wan Makno Wan Daud dalam buku Budaya Ilmu itu, kalau yang rajin kita baca buku itu, adalah salah satunya ialah inquisitive mind ni. Kena ada soal jawab. Guru kita tak semestinya betul semua, kan, tetapi hormat kepada guru itu wajib. Tetapi macam Aristotle bercakap tentang gurunya Plato, dia kata Plato is dear but truth is dearer. Guru kita ni baik dan bagus, tapi kebenaran itu lebih tinggi lagi. Sebab itu masih nak akan penjelasan. Saya tengok satu patah Doktor, dan sering juga saya sebut bila udara ke udara. Nak tahu betul, nak tahu sejauh mana bijaknya seseorang itu bukan daripada cara dia menjawab, tetapi cara dia bertanya. Betul. Sebahagian daripada kebijaksanaan itu datang daripada persoalan, cara bertanya. Sebab ramai je orang tak reti tanya Siti misalnya kalau kita nak tanya kenapa ni, kita kena tanya dulu kalau kita nak tanya bagaimana. Sebab saya tengok dalam soal jawab dalam radio pun selalu sangat orang tanya tentang bagaimana. Sebenarnya dalam turutan soalan Siti bagaimana ni dia last sekali. Dia kena mula dengan apa dulu. Sebab kita kena tahu apa benda, barulah kita tahu bagaimana. Tapi selalu orang semua bagaimana, macam dah tahu je apa bendanya, dah tahu nak tanya macam mana. Sedangkan sepatutnya kita tanya dulu apa dia apa ta'arif. Sebab itu ulama-ulama kita dulu mereka bijaksana. Mereka mulakan perbahasan dengan mentakrifkan dulu. Biar kita jelas dulu apa bendanya, barulah tanya macam mana nak buat. Apa bendanya itu kena jelas dulu. Jadi ta'arifkan dulu. Soalan what datang, kemudian why, apa, kenapa, barulah bagaimana. Tapi sekarang kita main hantam saja Siti kalau nak tanya tu kadang-kadang tidak apa. Sebab itu semua itu menggambarkan bagaimana kita menyusun cara berfikir kita dan cara kita mengetahui sesuatu ilmu. Mungkin sebagai akhirnya pesanan kepada saya kepada pendengar, macam mana kita nak terus betulkan niat kita. Siti di akhir ni ada satu cerita sebenarnya. Cerita ni tak sempat. Ini pun cerita daripada Rasulullah SAW juga, satu hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana seorang tu dia nak bersedekah. Ni kita biasa dengar kat cerita ni dari hadis Bukhari. Dia nak bersedekah. Jadi malam itu dia pun keluar sedekah. Dia pun bagi sedekah dekat seseorang perempuan. Esok tu orang bising kata, dia bagi sedekah ke seorang penzina. Perempuan yang dibagi tu sebenarnya seorang penzina. Jadi orang pun bising. Jadi dia pun nak risau, dia kata esok aku nak sedekah lagi lah, sebab macam dah tersilap sedekah dah. Jadi esok ni dia keluar lagi. Dia bersedekah pula. Dia bersedekah pada seorang tu, dia tak perasan rupanya dia bersedekah pada orang yang kaya. Orang yang kaya tapi dia sedekah. Jadi esok pagi orang bising lagi, dia kata apalah dia pergi sedekah kepada orang yang kaya, orang tu dah kaya pergi sedekah. Dia pun dah nak risau, dia kata Allah, silap lagi. Esok last lah aku bawa jugalah duit ni nak sedekah, kononnya nak niat baik. Esok pun dia sedekah. Bila sedekah, dia bersedekah pada pencuri. Tapi mana tahu kan, pencuri. Betul esok tu kata Allah, dia pergi sedekah dekat si Fulan, dia tu kan pencuri. Jadi dia dah naik pening dah, sampai 3 orang dia dah bersedekah. Semuanya salah.
tiba-tiba dia didatangi oleh seorang, itu mungkin malaikat ke apa, menceritakan bahawa sebenarnya semua sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana niatnya itu betul. Kan kita tak boleh nak kira Siti kepada siapa kita sedekah ni, niat kita baik. Kalau kita nak kawal semua benda susah. Tapi kata orang tu dia, yang mungkin malaikat yang menggambarkan dirinya tu mengatakan kalau sedekah semua diterima, kerana kalau dah dia seorang kaya, mungkin nantinya dia akan menggunakan, kalau dia seorang penzina, dengan duit itu mungkin dia akan berhenti daripada melakukan perkara yang tidak baik itu. Orang yang kaya itu mungkin dia tak pernah bersedekah. Tiba-tiba dia nampak orang biasa je sedekah dekat dia, mungkin dengan itu akan menggerakkan hati dia untuk dia juga dengan duit yang banyak itu dia akan bersedekah. Dan yang akhir sekali, orang pencuri tadi, kan, dah dapat duit, patutnya aku ni kena berhenti mencuri ni, orang bagi sedekah dekat aku. Jadi kesimpulannya cerita itu ni, cerita hadis Nabi ni menceritakan kepada kita bahawa sebenarnya niat itu begitu penting. Niat itu begitu penting. Kalau kita bermula dengan niat yang baik, insya-Allah, walaupun orang akan lihat, orang akan cakap macam-macam apa yang kita lakukan, tetapi kalau niat kita baik, cara kita tu betul,